Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Nazihah binti Khairul Fauzi dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, Universiti Malaysia Kelantan. Hari ini saya ingin membentangkan pengalaman saya sepanjang menyertai Student in Enterprise Program iaitu SIEP di syarikat Aisyah Aneka Krepek. Aisyah Aneka Krepek merupakan sebuah perniagaan kecil yang berdaftar dengan SSM, iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ia bermula secara kecil-kecilan di rumah dengan modal hanya sekitar RM100 sahaja untuk membeli pisang dan minyak masak. Pada peringkat awal, produk ini dijual kepada jiran dan rakan terdekat sebelum diletakkan di kedai runcit sekitar Changlun. Dengan kualiti dan penjenamaan yang baik, perniagaan ini terus berkembang dan kini beroperasi di Gerai nombor 1 Stesen Bas Changlun, iaitu lokasi strategik yang sering dikunjungi pelajar, penduduk tempatan dan juga pelancong. Perniagaan ini fokus kepada penghasilan dan penjualan produk makanan ringan tradisional. Antara produk utama ialah krepek pisang, krepek ubi, rempeyek, kuih kapit, biskut raya dan aneka manisan. Menariknya, Puan Aisyah turut menggoreng krepek secara langsung di depan kedai sebagai tarikan pelanggan. Selain jualan harian, mereka juga menerima tempahan untuk majlis dan musim perayaan. Pengalaman saya sepanjang SIEP sepanjang 2 minggu di sini, saya berpeluang mempelajari banyak perkara. Antaranya menyusun dan menguruskan produk di kedai agar lebih kemas dan menarik. Seterusnya membantu dalam pembungkusan dan pelabelan produk supaya sedia dijual. Yang seterusnya saya menguruskan jualan serta melayan pelanggan yang datang ke kedai dan belajar tentang cara mengurus stok dan strategi promosi. Saya juga mendapat bimbingan daripada penyedia saya iaitu Puan Nur Aisyah yang menekankan disiplin, kejujuran dan kualiti dalam perniagaan. Secara keseluruhannya, SIEP di Aisyah Aneka Krepek memberikan saya pengalaman yang sangat berharga.
Ia membantu saya memahami cabaran sebenar usahawan, mengasah kemahiran pengurusan dan memberi peluang untuk menghubungkan teori yang dipelajari di universiti dengan dunia perniagaan yang sebenar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.